Okey, baik. Kali ini saya akan tunjukkan macam mana untuk menjana RPH Matematik DLP. Okey, menggunakan Smart RPH yang sangat mudah, kurang 1 saat boleh siap. First kali klik pada paparan tambah RPH. Saya tunjuk contohlah. Klik pada minggu ke berapa. Contoh, ini saya nak buat hari Jumaat. Contoh, masa mula, masa akhir. Kelas boleh tambah kemudian, tak ada masalah. Ni contoh saja. Okey, kehadiran, kemudian tahun. Contoh saya nak ambil tahun 1. Tahun 1 matematik. Okey, saya pilih subjek-subjek dah banyak. Okey, saya ambil tahun 1 matematik. Okey. Mana matematik? Okey, matematik DLP. Saya nak matematik DLP dalam bahasa Inggeris. Matematik biasa pun boleh, tapi dalam bahasa Melayu. Ini DLP dalam English. Saya ambil okey 2.0. Kemudian saya ambil SK 2.2, contoh je lah. Okey, ini SP 2.21. Okey, kemudian saya scroll. Okey, dah siap dah. Okey, RPH cikgu dah siap. Semua dah siap. Penulisan menggunakan pembelajaran terbeza dan PAK 21. Okey. Kalau cikgu nak edit, klik pada kotak ni. Dalam kotak ni boleh edit mana tempat yang cikgu nak edit. Kemudian EMK cikgu boleh pilih. Ni dia dah custom dah, dia default dah, automatic dah. Cikgu boleh pilih. Kalau cikgu tak nak, cikgu boleh pilih dan cikgu boleh tukar. Akhir sekali bila cikgu dah sampai ke sini, contoh catatan, cikgu typelah PDPC berjalan seperti yang dirancang, ataupun cikgu ada mesyuarat ataupun ada aktiviti di sekolah. Okey, ada bengkel ke, di PPD ke, boleh tulis kat catatan ni. Refleksi, cikgu masuklah refleksi ni, semua dah ada. Akhir sekali, jika tiada apa-apa yang perlu ditukar atau diubah, klik pada butang di bawah ni, iaitu simpan. Klik butang simpan, dah berjaya disimpan. Okey, kita tengok ini English, bahasa Melayu, Math dah ada. Okey, kalau nak cetak macam mana? Okey, nak cetak kat atas ni, cetak RPH. Dia boleh muat turun dan papar. Klik papar. Okey, ini English. Kemudian bahasa Melayu, matematik DLP. Dah siap dah penulisan dia. Simple. Boleh cetak, boleh print, boleh simpan dalam Google Drive. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih.